kena mengambil penyaksian tu. Yalah. Ha. Apakah kamu tidak mengambil penyaksian ketika mana Yaqub, Ibrahim, Ishak menghembus nafas terakhir? Ya, ya. Ha. Okay. Min ba'd qalu la haka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wa tu muslimun ilahan wahidan muslimun. Mana ayat tu am kuntum khabar balik. Apakah kamu tu khabar dah wa nahnu muslimun. Dia khabar akhir dah khabar. Ya, betul. Ha. Bukan musanna tu khabar akhir tu. Khabar akhir. Ha. Mubtada khabar akhir tu. Nampak? Kepadanya lah saya kami berserah diri. Ha. Dengan penuh iman tu. Ha. Iman tu. Jadikanlah dia satu mata pelajaran. Jadikanlah dia selepas kamu baca Fatihah dalam solat, baca ayat ni. Jadi wirid lah. Jadi wirid. Saya baca jadi mata pelajaran saya, tentu. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Belakang ayat mata. Penuh lengkap tu. Soal balik kalimah tauhid tu. Soal balik kalimah tauhid. Di mana tercicir, di mana ketinggalan, di mana salah laku kamu, ulang balik. Ya. Bapak-bapak mereka ni tanya balik kepada anak-anak dia. Bila kita baca, kita sendirilah tu. Kita sendirilah ketika tu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut iz qala li bani. Dia pun tanya pada anak-anak dia semua. Kita tanya zuriat kita, keturunan kita apa semua, kita tanya balik. Terlatih semua bagi elok, bagi sempurna, bagi elok, bagi faham elok. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati. Ketika ia berkata pada adanya, adakah yang akan kamu akan apa sembah sesudah aku mati tu? Bahasa tu sebab pengarang buat. Pengarang buat. Kita jangan pakai bahasa dengan Tuhanmu ya tu. Kita kena ubah. Merendah diri. Merendah diri tu. Pada siapa kamu nak menyerah diri macam tu? Tentu guna alihkan bahasa kami menyerah diri kepada Allah, yakni ilahan wahidah, pencipta datuk nenek Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Iaitu pencipta yang Maha Esa. Boleh lah, tak ingat Tuhan lah. Jangan Tuhan. Dan kepadanya lah saja kami berserah diri dengan sepenuh iman. Baru betul. Betul. Kena ubah tu. Jadi menyerah di sini maksud percakapan ilahan wahidan wal muslimun syirik khafiyul khafi ilal khafi. Nampak jelasnya tu. Bukan kamu nafi isbat pertama tu, dia ulang balik. Suruh serah diri apa benda ni? Kepadanya lah kami menyerah diri. Diucap oleh anak dia. Anak Yaqub, anak Ishak, anak Ibrahim. Bukan Ibrahim. Ibrahim lagi lah cakap. Anak dia pun cakap. Ni keluarga Imran keluarga Imran. Maka diucaplah, disebutlah oleh anak dia, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mengikut tafsir yang di sana, pengarang tak boleh sambung dah, menangis. Pun tafsir dan kitab saya dah habaq, tak boleh tutur, tak boleh habaq lah. Aku berhentilah buat semalam-malaman, kata dia. Buat semalam-malaman, tapi aku rindu baca Quran, maka aku ambil dia baca semula. Tapi aku tak boleh mengenang balik. Siapa kata ni? Al-Manat. Nama orang tu Al-Manat. Kata Al-Manat, aku tak dapat nak baca lagi.